nak terang tunjuk aduh, lagu mana cara kita nak buat kuis daripada notebook LM, kita nak export kepada HTML deh. Misalnya kita buat kuis dah saraf ni, ini boleh buat lah. Dan ini contoh saraf, boleh buat D lah. Kuis dalam notebook LM ni ada function kuis sini. Kuis, ni function dia ada sini. Jadi nak buat dah ni, kita tekan kuis telah tersedia, siap dah. Kita export dulu deh. Export, klik export, pilih JSON, tekan export. Lepas tu dia akan download. Pergi ke download tu, tempat dia download ni akan nampak sini ni solve quiz. Lepas pada dia dah download tu, kita pergi kepada Google Sheet, masuk Google Sheet. Type dalam Google Chrome tu, ambil lah Google Sheet, boleh pilih sini tak apa. Misalnya kita masuk dalam Google Chrome, kita pilih new tab. Atau ni ambil ni sheets, tekan. Bila tekan sini dia akan jadi ni. Itu kita rename lah, latihan solve final contohnya. Latihan solve. Lepas tu kita pergi kepada extension AppScript ni. Kita buai belakang, buai dulu, siap-siap. Lepas tu pergi ke ni nama web, Applink Key Miftah.my, nama web Dr. Zaki daripada UKM. Pilih quiz to notebook LM to HTML, pilih ni. Lepas tu upload JSON file kita tadi, upload JSON soft quiz tadi ni, soft quiz. Pilih ni, kita ambil kita asal ni upload ni, dia kena file JSON. Okey, lepas tu tekan generate. Generate tak boleh download lah. Tekan download, dia akan tubik sini. Quiz ni kita boleh buka, dia akan jadi. Tapi ini bukan online lagi, ni offline. Kalau kita dah klik, dia akan buka. Tapi alamat dia ni tengok dah, di dalam komputer kita. Kita tak boleh nak WeCoStudent lah. WeCoStudent dalam bentuk file boleh. Okey, nanti kita ajar kita nak buat dalam bentuk HTML supaya boleh online, boleh online. Ni offline ni, walaupun HTML tapi offline lagi. Dia rakit aku tak ingat murajaah untuk dia gede. Lepas tu kita pergi ke mana tadi? Nama web doktor tu tak? Masuk ke doktor ni. Mula kita pergi mula situ. Ni sini. Ini latihan latihan saraf tadi sini. Kita tekan download tadi. Dan ni kita nak save supaya boleh buka dalam online. Sambil-sambil tu kita nak dia save data ni. Sambil kita nak dia save data. Jadi kita akan pergi dekat AppScript. Lepas tu kita tekan copy sini. Tekan copy, pergi balik ke AppScript kita tadi ni, paste je. Paste dulu. Lepas tu kita tekan save. Ni save project. Sudah save, kita tekan run untuk dia keluar. Dia tekan run untuk buat tajuk kolom automatik. Okey, try kita check tubik ke tak. Tubik dah. Kolom, tajuk kolom telah dibina. Nampak ni, ni tubik ni, timestamp, nama, fasal, markah, beratus tubik. Jadi bersedia untuk terima maklumat daripada student lah kalau student buat. Okey, jadi sini siap dah execution complete. Kita tekan deploy, new deployment. Okey, new deployment. Lepas tu kita tekan web app. Tulislah latihan, apa yang panggil, kita buat latihan
sarf final. Atau ni kita buat anyone, execute as me. Itu dah ni, anyone deploy. Okay, auto access. Lepas tu kita copy ni script ni, kita copy URL web app ni, copy pergi semula dekat sini. Kita letak di ni. Ni latihan nahu kita nak saraf ni. Kita letak sini. Paste. Okey, comel. Lepas tu kita tekan generate. Kita pergi ke GitHub. Kita tekan sini, create new repository. Boleh lah. Latihan sarf final. Create. Lepas tu uploading an existing file. Okey, di sini kita pergi mula tempat ni. Ni kita nak download, kita buat benda ni mudah. Kita punya Google Sheet tadi. Lepas tu kita generate, kita download. Ni kita nak rename kepada index. Ni ada dah index ni, kita kena boil ni. Kita boil index ni. Kita rename pada index. Okey. Lepas tu mana tadi? Bila kita dah cek ada sini, pergi sini, choose file, upload index. Lepas tu commit change. Bila upload dah, commit change. Beres. Lepas tu pergi ke setting, pergi ke pages, hotline ni buat main, tekan save. Okey, sepatutnya YouTube sini kita tera YouTube link sini deh. Kita tera refresh. Tak lebih lagi. Kita ada latihan nahu. Setting, pages. Ni macam ni tu link. Kita nak tengok latihan saraf kita tadi, kan ada nampak tu setting, pages. Tu dah. Alhamdulillah. Okey, jadi kita tekan je sini. Tengok dia tu ni. Cuba kita jawab ikhwan.
tulis asasi, kita masuk dan kita jawab untuk test ni. Ni latihan untuk budak inha. Okey, markah penuh. Kita masuk mula, ada data kita. Ada deh, masuk dah data. Alhamdulillah, selesai. Jadi boleh ke student ni. Ambil hak jihad tadi. Ni boleh ke dia nahu ataupun ni saraf. Boleh ke dia dalam web ni. Copy je. Copy. Lepas ya ke dia. Jadi kita ni tak sini dulu, tak paste sini dulu. Alhamdulillah, selesai. Kalau kita fikir, dia akan bawa kita kepada page ni. Dan kalau kita jawab, dia akan masuk terus dalam Google Sheet kita tadi. Google Sheet kita ni. Beres, selesai.